Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak uploadkan database kita daripada dalam Google Sheet, kita nak masukkan ke dalam kita punya platform Sportsin.ai ini. Kalau anda buka dekat dalam anda punya workspace ni, okey, kita perlu buka ke bahagian second layer, iaitu dekat bahagian kita punya board. Open board dululah. Okay, lepas kita dah open board, kita akan nampak dekat sini board user. So anda klik dekat board user ni, lepas tu pergi ke bahagian import. So import dan kita boleh browsekan file yang kita nak. So saya dah sediakan satu contoh lah. Okay, contoh apa yang perlu ada dekat dalam kita punya Google Sheet tu. Yang paling penting adalah dia punya username dan juga phone. Phone ni sebenarnya ada dia punya data dia dekat dalam ni, cumanya saya tak boleh tunjukkan sebab nanti video saya nak upload ke dalam YouTube dia tak lepas. Tapi dalam ni adalah nombor phone dia tu. Nombor phone perlu ada +60 dekat depan dia. Okay, +60 wajib kena ada benda tu, ataupun 60 pun dah okey dah sebenarnya. 60 pun boleh, ataupun kita tambah +60 pun boleh juga. Yang ini kena tukar lah. Kalau dia tak ada plus kat sini, kena tukar format kepada plain text. Pun tak ada juga kat sini. Saya try +60. Dia tak nak juga. Tak apalah. Biarkan saja 60 pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, nanti sistem dia akan auto format lah benda tu. Tak jadi masalah untuk kita uploadkan kat dalam tu nanti. So, apa yang perlu kita buat adalah kita just downloadkan sahaja benda ni kepada CSV, kalau tak silap saya CSV CSV file containing all users information. So kat sini kita perlu download kepada CSV punya comma separated value. Okay, kita downloadkan kat sini. Lepas itu kita pergi je kat sini, kita akan browsekan dia, and then kita boleh uploadkan sahaja. So biarkan ada lah kat sini. Ini ada unknown ni, biarkan je lah. So kat sini username kita letak custom field apa? Custom field username. Phone ni pula kita letak custom field kepada phone. So macam tu. Kita mapkan dia punya ni. Okay. Kalau anda ada, mungkinlah kita ada lagi macam nak kata status ke, kan, status prospek ke apa ke kan, boleh juga. Boleh kita masukkan. So nanti kita akan mapkan dia kat sini. Kalau dia tak ada apa-apa, kita boleh buat macam ni. Contoh user status. So no data match lah kat sini. Tak ada lah kot. Tak ada lah kat situ. Kita kena buat dulu dia punya apa nama ni? Dia punya custom field ini. Okay, nanti saya tunjukkan macam mana cara kita nak buat custom field tu lah. So bila dah buat kat situ, baru kita boleh masukkan dekat dalam ini user status dia dan sebagainya kat situ lah. Alright, so and then kita klik pada next step. Dan kat sini kita boleh add tag to uploaded user. So biasanya memang kalau saya uploadkan satu database, saya akan masukkan dia ke dalam mana-mana tag yang kita nak buat lah. Tag, katakanlah tag, kita buat tag hari ni. Kita buat 2026 10217 tarikh hari ni. Kita upload, tagkan dia kepada tarikh hari ni supaya nanti kita tahu kepada siapa kita nak buat broadcast dan sebagainya. Okay, channel tukarkan kepada WhatsApp lah sebab kita pakai WhatsApp, dan yang ni kita tikkan sahaja. Lepas itu kita akan confirm import. So done kat sini. So nampak kita dah ada, saya kena blurkan lah dia punya phone number apa semua ni. Kita dah ada dia punya database customer yang kita dah masukkan kat dalam ni. So lepas tu kita boleh buat broadcast. Nanti saya tunjukkan function untuk broadcast pula macam mana. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.